Islam merupakan agama yang syumul dan penganutnya melebihi 25% daripada penduduk dunia. Agama Islam berkembang pada hari ini adalah hasil daripada dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Namun, seiring peredaran zaman, tidak dinafikan berlaku pelbagai perkara sehingga tercetusnya salah faham terhadap Islam itu sendiri, sama ada melalui berita palsu, taliban negatif atau ketidaktahuan mengenai agama Islam. 5. Salah faham terhadap Islam. Jihad membawa maksud berusaha atau berjuang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-Nya berjihad di jalan-Nya. Jihad yang sebenar ialah jihad menegakkan kalimah Allah, sama ada melalui peperangan, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Namun begitu, jihad bukanlah terletak pada senjata semata-mata. Ia bergantung kepada situasi dan kemampuan individu. Jadi, barang siapa yang berjuang, maka dia sedang berjihad. Sebagai contoh, jika ada seorang pelajar sedang berjuang dengan belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam peperiksaan, ianya juga dipanggil jihad. Jihad juga boleh dilaksanakan dengan kepetahan lidah, kebolehan menulis dan kebolehan dalam pelbagai bidang, selagi ianya tidak bertentangan dengan syarak. Akan tetapi, jihad yang sebenar-benarnya adalah jihad berperang demi mempertahankan agama Allah. Pada zaman Rasulullah SAW, ramai sahabat baginda menaiki Kaabah untuk mengumandangkan azan. Adakah ada penyembah berhala yang berdiri dan memijak berhala yang disembahnya? Kaabah merupakan kiblat yang berfungsi sebagai penunjuk arah dan bukanlah untuk disembah. Pemakaian hijab dapat dikesan sejak zaman penurunan Islam, iaitu sebelum abad ke-6. Pada ketika itu, memakai hijab merupakan tanda kelas sosial dan bukan agama. Undang-undang pada ketika itu mewajibkan semua wanita Asyur, kecuali pelacur menutup kepala mereka di khayalan umum. Di dalam Bible 1 Korintus 11 ayat yang ke-6 ada mengatakan tentang kewajipan wanita untuk melindungi kepalanya. Dalam Al-Quran juga Allah telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-59 berkaitan tentang kewajipan wanita untuk menutup aurat. Kedatangan Islam memudahkan kaum wanita dengan pemakaian hijab adalah satu kemuliaan untuk wanita agar dihormati, dilindungi dan selamat. Tiada had yang ditetapkan kepada lelaki untuk mempunyai wanita simpanan. Dari sudut undang-undang pula, tiada undang-undang yang mengatakan bahawa lelaki perlu bertanggungjawab ke atas wanita simpanan. Jika berpoligami adalah tidak dibenarkan, lelaki akan terlepas dari tanggungjawabnya ke atas wanita simpanan tersebut dengan alasan undang-undang hanya membenarkan mereka mengahwini satu orang isteri sahaja. Jika dilihat dengan lebih jauh, apabila wanita itu mengandung, lelaki boleh menolak sebarang tanggungjawab dan pada akhirnya wanita yang akan menderita. Perlu diingat, sekiranya sesuatu yang buruk menimpa manusia adalah tidaklah adil jika ia dinisbahkan kepada Allah kerana ianya mungkin langsung tidak buruk pada Allah. Di sini, Allah telah menciptakan hutan sebagai bentuk perlindungan terhadap tsunami. Akan tetapi, jika dilihat apa yang terjadi pada saat ini, hutan itu dirosakkan oleh manusia sendiri. Adakah Allah yang patut dipersalahkan? Hebatnya, tiada bukti kematian haiwan yang berskala besar ketika berlakunya tsunami.
Hal ini demikian kerana Allah telah memberikan ilham kepada haiwan-haiwan tersebut untuk melarikan diri, begitu juga konsepnya dengan manusia. Kesimpulannya, 5 salah faham terhadap Islam yang telah dipilih dalam perbahasan ini merupakan antara salah faham yang selalu dibicarakan oleh masyarakat. Setiap salah faham tersebut mempunyai hujahnya masing-masing yang boleh diterimakan. Oleh itu, masyarakat khususnya umat Islam perlu menuntut ilmu tentang isu-isu salah faham yang biasa terjadi atau kemungkinan akan terjadi supaya dapat menjawab segala persoalan itu dengan tepat.